Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini aku nak review satu produk daripada China. So produk dia adalah Youchuang. Okay, 360S2 Pro. Dia ada brand dia sendiri. So kali ni aku jumpa satu produk daripada China. Aku rasa kita tengok. Dia ada bagi satu cap, lock, hand strap, dengan dia punya grip kit. Okay. Dia daripada besi. Bentuk dia hampir sama macam yang original punya. Sebelum ni aku pakai jenis yang Amazign punya. Amazign punya basic dia plastik. So ini Amazign punya, dia plastik. So dengan hand grip dia. Ni Amazign punya. Okay, ni aku nak tunjuk dia punya cara pemasangan. Pemasangan dia basic. Cuma dia slide, masukkan ke dalam case, lock. Okay, dia akan lock kat situ lah. So untuk aku, case ni macam agak mudah sikit sebab dia ada pintu untuk tukar bateri. So dekat sini ada pintu tukar bateri dia. Korang tak perlu buka, keluarkan kamera daripada case untuk tukar bateri. So macam tu lah. Contoh kalau aku nak tukar bateri kan, case ni dah pasang, dia punya grip dah pasang. So agak susah lah untuk nak kena buka semua. Cuma yang ni bila kau nak tukar bateri, korang cuma buka dia punya trigger, dia boleh lipat macam tu. So aku rasa macam dia punya tepi ni boleh pakai juga dengan Amazign punya barang, aku rasa. So kita try. Boleh. Ni Amazign punya. Ini trigger dia. Tapi dia sangkut lah dekat sini, tepi ni. So dia tak boleh klik lah. Ni cara pemasangan dia senang je. Korang masukkan tepi ni, skru saja dia bagi dengan kunci yang dia sediakan lah. Tapi kalau yang original punya, kunci ni dia boleh simpan dekat grip dia ni. Dia ada satu slot untuk simpan kunci. Cuma yang ni tak adalah, korang kena letak dekat sini ke, kat tali dia ni ke, macam tu. So pasang, korang boleh guna lah.
hampir sama, tapi bukan dia lah. Okay, yang aku tunjuk tadi bateri yang boleh buka tu yang di sini lah. So tak perlu buka, tak perlu keluarkan kamera daripada case. Korang cuma slide ni dan buka, dan boleh tukar bateri. Untuk grip kit yang budget, yang setakat ni yang paling murah lah, aku tengok dalam kedai Orin mungkin dalam RM80 macam tu. Tapi ada satu yang merisaukan aku. Bila korang bawa nak tangkap gambar tengah panas, plastik-plastik ni akan jadi lembik. Okey, kalau korang tengok bila aku tekan, berapa banyak dia bend tu. Yang aku paling tak suka sangat bekas ni sebab satu, dia susah nak keluar. Dia suka sangkut kat sini. Kalau nak keluar pun macam agak susah sebenarnya. Macam tak best lah. Pada aku tak best. Yang lebih merisaukan, dia akan tinggalkan bekas pada button ni. So kesan bila kita tekan trigger dia ni tajam kat dalam. Jadi yang mana satu korang suka?